Kisah ini berlaku di sebuah kampung di Johor tentang sepasang suami isteri, Salina dan Firdaus, serta 2 orang anak mereka yang comel, Ali dan Aina. Kehidupan diorang sederhana je, tak kaya raya tapi cukup bahagia dan tenang. Rumah sentiasa penuh gelak tawa. Tapi orang kata jangan tunjuk sangat bahagia kita, sebab kita tak tahu siapa yang memerhati dengan mata yang merah. Rupa-rupanya ada gunting dalam lipatan dalam keluarga diorang sendiri. Kakak ipar mereka bernama Maria memang terkenal dengan sikap iri hati. Dia pantang tengok adik dia, Firdaus, lebih sikit daripada dia. Kerja dia asyik nak meminjam duit. Dia desak Firdaus bagi duit walaupun dia tahu adiknya tu pun kais pagi makan pagi. Kemuncak cerita bermula bila satu hari Maria datang menyerang rumah diorang sebab Firdaus tak dapat penuhi permintaan duit dia. Mengamuk sakan Maria hari tu. Dan sebelum dia balik, dia sempat lafaz satu ugutan yang buat bulu roma meremang. Korang tunggulah. Aku akan pastikan hidup korang menderita. Salina dan Firdaus ingat itu cuma cakap-cakap orang marah. Tapi diorang silap. Tak lama lepas kejadian tu, suasana rumah berubah 180 darjah. Anak-anak yang dulu sihat, tiba-tiba asyik sakit dan menangis malam tanpa sebab. Firdaus pula, dari seorang suami yang penyayang, tiba-tiba berubah jadi baran. Pantang Salina silap sikit, mesti nak melenting. Rumah rasa panas. Hari-hari bergaduh. Salina mula syak, ini bukan masalah biasa. Naluri isteri dia kuat mengatakan ada benda tak kena. Salina nekat pergi jumpa seorang ustaz di masjid kampung. Bila ustaz tu periksa, dia geling kepala. Ustaz sahkan mereka sekeluarga dah terkena sihir. Tujuannya untuk memisahkan suami isteri dan hancurkan keluarga tu. Dan ustaz tu bayangkan ciri-ciri pelakunya yang sangat sepadan dengan Maria. Bila Salina cerita pada Firdaus, mulanya suami dia tak percaya. Yelah, kakak sendiri kot, takkan tergamak. Tapi bila tengok anak-anak makin menderita, Firdaus akhirnya buka mata. Diorang pergi bersemuka dengan Maria. Walaupun Maria bermati-matian menafikan, tapi dari gelagat dia yang gelabah, diorang tahu dia berbohong. Tak nak panjangkan cerita dengan gaduh mulut, Salina dan Firdaus fokus untuk berubat. Mereka minta tolong ustaz tadi untuk buat rawatan ruqyah dan buang segala gangguan di rumah. Alhamdulillah, berkat kesabaran dan ayat-ayat Quran, keadaan rumah kembali tenang, anak-anak sihat, suami pun kembali lembut hati. Maria pula, mungkin sebab malu tembelang dah pecah atau benda tu makan tuan dan dia pindah keluar dari kampung tu senyap-senyap. Pengalaman ni mengajar Salina satu benda mahal. Darah daging tak semestinya ikhlas. Kadang-kadang orang yang paling rapat itulah yang paling bahaya. Hati-hati dalam berkongsi bahagia. Kita tak tahu hati orang. Kisah ini terjadi pada tahun 2014, dialami oleh seorang pelajar bernama Mal. Mal ni jenis rider solo. Dia paling pantang konvoi ramai-ramai sebab leceh. Jadi cuti semester tu, dia nekat nak balik kampung dari Melaka ke Kelantan seorang diri, naik motor LC 135 je. Perjalanan bermula tengah hari. Lepas singgah rumah atuk dia ditangkap, pakcik dia dah pesan, "Mu gila ke balik seorang? Kalau motor rosak macam mana?" Mal cuma jawab santai, "Ambo red hoboh." Tanpa dia sedar, reda dia malam tu betul-betul diuji. Sampai di kawasan Jabor Lama, jam dah pukul 7 malam. Hujan turun lebat sangat, jalan pula gelap gelita sebab masa tu highway Prasing belum siap. Tengah sedap melayan hujan, tiba-tiba motor LC Mal rasa berat semacam, macam ada benda tengah menumpang. Bila Mal keling dekat cermin sisi, side mirror, jantung dia luruh. Dia nampak ada kain putih dengan rambut panjang mengurai dekat belakang. Benda tu tengah tumpang motor dia. Mal ni boleh tahan berani atau buat-buat berani. Dia tak gelabah, tapi dia cuba berbual dengan benda tu. Dia cakap, "Waduh Neng, aku tak kacau mu. Turunlah Neng, berat ni." Benda tu diam. 5 minit Mal menanggung berat. Tiba-tiba motor jadi ringan balik. Bila tengok cermin, Ning tadi dah hilang. Ingatkan dah habis, rupanya baru permulaan. Masih di jalan Jabor Lama yang gelap tu, Mal nampak satu kelibat tinggi di tepi jalan. Mula-mula dia ingat pokok.
Tapi makin dekat, makin jelas. Rupa-rupanya itu satu makhluk tinggi berbulu lebat satu badan dan mata dia merah menyala tengah pandang tepat ke arah Mal. Bulu roma Mal meremang tegak satu badan. Dia pulas minyak sekuat hati, tawakal je asalkan tak bertentang mata lama-lama. Nasib baik dia selamat sampai ke stesen minyak untuk rehat sekejap. Waktu menunjukkan pukul 2.30 pagi. Mal sambung perjalanan masuk ke LPT 2. Hujan masih tak berhenti. Tengah laju fly atas highway tu, tiba-tiba Mal terperasan sesuatu di sebelah kanan dia. Ada satu kain putih tengah terbang seiring dengan kelajuan motor dia. Benda tu terbang betul-betul kat sebelah. Masa ni Mal dah tak boleh nak berlawak. Dia gelabah sampai motor hampir terbabas masuk longkang. Mulut dia terkumat kamit baca segala ayat yang dia ingat. Akhirnya benda tu terbang naik ke langit dan hilang dalam kegelapan malam. Pukul 5 pagi, barulah Mal sampai depan rumah dia di Tanah Merah. Selamat! Ya, tapi ada harganya. Sampai je kampung, Mal demam panas teruk selama 2 minggu. Bukan sebab hantu je, tapi rupa-rupanya dia kena jangkitan kencing tikus sebab minum air tin masa berhenti rehat tadi tanpa basuh dulu. Itulah padanya ride solo waktu hujan, menempuh jalan keras seorang diri. Pengajarannya geng, kalau nak ride jauh malam-malam, sebaiknya carilah kawan. Jangan bagi peluang benda lain yang jadi kawan. Kisah ini terjadi kepada seorang jururawat di sebuah hospital swasta. Kita panggil dia sebagai Sarah. Biasanya, Sarah okey je kerja shift malam. Tapi petang tu, masa dia masuk pukul 7.30 petang, dia rasa lain macam. Dada berdebar, bulu roma meremang tanpa sebab. Malah kawan sekerja dia yang berbangsa Cina pun tegur. Sarah, muka you nampak lain lah. You kena hati-hati sikit. Sekarang ni bulan hantu lapar, Hungry Ghost Festival, tenaga yin sangat kuat. Sarah cuba buat tak tahu. Yelah, takkan nak minta cuti sebab rasa tak sedap hati kan. Mana doktor nak bagi? Pukul 9.30 malam, shift bermula. Wad sunyi, sepi. Tengah Sarah sibuk sediakan ubat, tiba-tiba bunyi call bell dari bilik perseorangan VIP. Sarah pun bergegas pergi ke bilik tu, tapi bila dia tolak pintu, kosong. Gelap gelita, tak ada pesakit pun dalam tu. Sarah dah mula berpeluh sejuk. Dia cuba sedapkan hati, mungkin bel tu rosak lintah pintas. Bila ditanya kawan-kawan lain, semua pelik. Diorang tanya, kau buat apa dalam bilik kosong tu lama-lama? Sarah diam je. Dia terus duduk di kaunter untuk siapkan report. Tengah dia menulis, tiba-tiba loceng pintu wad berbunyi. Ada orang nak masuk. Bila Sarah tengok, ada seorang anti Cina tua sedang berdiri. Sarah pun tekan butang buka pintu. Anti tu berjalan perlahan menuju ke kaunter dan mula bercakap bahasa Cina dengan Sarah. Kebetulan, Sarah memang fasih Mandarin. Anti tu senyum dan kata, "Missy, you ingat I tak? Dulu I duduk sini lama sebab patah kaki. You yang jaga I." Sarah cuba ingat balik. Muka anti tu nampak pucat, tapi dia ramah. Sarah tanya, "Wah, anti, kaki dah okey ke? Dulu nak berdiri pun tak boleh." Anti tu gelak kecil. "Itu dulu, sekarang I dah kuat. Nak berlari pun boleh tahu." Sebelum balik, anti tu letakkan satu bakul buah-buahan dan satu sampul angpau atas kaunter. Anti tu pesan berkali-kali dengan nada yang tegas, "Missy, ini buah untuk you. You mesti makan tau. Janji dengan I, you akan makan." Sebab nak jaga hati bekas pesakit, Sarah pun berjanji, "Okey anti, saya janji saya makan." Anti tu pun melambai dan berlalu pergi. Tak lama lepas, anti tu hilang dari pandangan kawan-kawan Sarah dan boyfriend dia sampai dari pantry bawa makanan. Tapi muka diorang semua pucat bila tengok Sarah. Salah seorang kawan dia jerit, "Sarah, you cakap dengan siapa sorang-sorang tadi? Dan kenapa ada bakul sampah atas kaunter ni?" Sarah terkejut. Dia toleh ke arah bakul buah tadi. Jantung dia rasa macam nak gugur. Buah yang tadi nampak segar dan ranum, sekarang semuanya dah busuk, lembik dan berulat. Bau dia sangat hanyir. Dan angpau merah tadi, ia bertukar menjadi duit neraka, hell money. Duit kertas yang orang Cina bakar untuk orang mati. Sarah terus terduduk, lembik lutut. Dalam ketakutan tu,
boyfriend Sarah datang dekat, dia cakap dengan tenang tapi tegas. Sayang, suka atau tak, you kena makan sikit buah tu. You dah berjanji dengan dia, jangan main-main dengan janji makhluk macam ni. Sambil menangis dan tekak rasa nak muntah, Sarah terpaksa cubit sedikit bahagian buah yang tak busuk tu dan telan, semata-mata nak lunaskan janji. Malam tu, bila diorang cek CCTV, memang sah. Sarah bercakap seorang diri di kaunter. Tiada siapa pun di situ. Keesokannya, Sarah demam panas. Dia selidik rekod lama dan dapat tahu aunty tu sebenarnya dah meninggal dunia di hospital tu akibat jangkitan kuman pada luka dia. Mungkin dia cuma nak ucap terima kasih, tapi Sarah pesan pada semua, aku hargai kebaikan korang, tapi tolonglah, kalau dah meninggal tu tak payahlah datang bawa buah tangan. Kisah ini berlaku pada September 2016. Bagi Wan, ini adalah kali pertama dia jejak kaki ke Bukit Fraser. Dan sumpah, ini adalah kali yang terakhir. Semuanya bermula bila keluarga Wan dapat menginap percuma di sebuah banglo syarikat yang dikelilingi hutan pokok pine. Malam tu, Wan sampai lewat sikit dengan isteri dia yang sedang sarat mengandung. Masuk je kawasan rumah tu pukul 9 malam, suasana memang sunyi sepi dan gelap gelita. Makcik Wan awal-awal dah pesan, jangan terkejut bila sampai nanti. Rumah tu besar. Ada bilik utama kat tingkat atas yang dihubungkan terus ke ruang tamu bawah melalui satu tangga kayu. Malam tu, Wan, isteri dan sepupu-sepupu decide tidur lambak kat ruang tamu. Betul-betul depan tangga dan sebelah pintu balkoni. Gangguan bermula tepat pukul 1 pagi. Semua dah tidur mati, tapi Wan terjaga sebab dengar bunyi pelik dari tangga. Bunyi tapak kaki berlari turun naik. Mula-mula, Wan ingat anak buah dia main kejar-kejar. Tapi bila bunyi tu datang kali kedua, ia berubah. Bunyi tapak kaki tu jadi berat dan kasar. Macam orang dewasa tengah marah hentak kaki kuat-kuat kat tangga. Wan bangun, pergi jenguk tangga. Kosong, gelap. Pintu bilik atas tertutup rapat. Tak ada suara budak pun. Wan dah mula tak sedap hati. Baru nak baring balik, bunyi beralih ke dapur pula. Engsel pintu dapur berbunyi panjang, macam ada benda main buka tutup pintu tu perlahan-lahan. Padahal dapur tu cuma 5 meter dari Wan. Masa ni, isteri Wan cengkam lengan dia kuat-kuat. Rupanya isteri dia pun dah terjaga, menggigil ketakutan. Belum sempat Wan baca apa-apa, gangguan tu mengganas. Tiba-tiba, pintu utama rumah digegar macam nak roboh. Tingkap balkoni sebelah diorang pun diketuk bertalu-talu. Wan memberanikan diri sebab kasihan tengok isteri. Dia jerit sekuat hati, "Jangan ganggu kami tak kacau kamu." Lepas jeritan tu, bunyi ketukan tu perlahan-lahan hilang dan suasana jadi sunyi sepi sampailah ke subuh. Wan terdiam. Wan dengar turun, diorang dengar naik. Maknanya benda tu memang tawaf satu rumah. Atuk Wan pun mengaku paip air dalam bilik dia terbuka sendiri malam pertama sampai. Masa nak check out, Wan tanya tukang kebun kalau ada apa-apa kat situ. Dia cuma senyum sinis tanpa sepatah perkataan. Dan yang paling pelik, sepupu-sepupu Wan yang tidur sebelah dia malam tu langsung tak dengar apa-apa. Cuma Wan dan isteri dia yang mengandung je dipilih untuk hadap benda tu. Itulah kali pertama dan terakhir Wan ke sana. Kisah ini berlaku sekitar tahun 2013. Kita panggil brother ni Azam. Masa tu, trend hiking tengah naik. Budak-budak hipster ramai yang panjat Bukit Broga semata-mata nak update Instagram. Azam pun terjebak sekali. Cuma beza dia, Azam ni memang fit. Dia dah biasa lari maraton dan panjat gunung G7 yang jauh lagi ekstrim. Jadi, Bukit Broga ni bagi dia kacang je. Dia nekat drive seorang diri dari KL sampai sana pukul 6.30 pagi. Suasana masih gelap. Masa Azam tengah bersiap kat parking kelapa sawit tu, dia dengar bunyi orang bersiul. Bunyi tu datang dari pokok sawit depan kereta dia. Bila suluh, tak ada orang. Azam buat tak tahu, dia hempas bonet kereta kuat-kuat nak tunjuk dia tak takut dan terus mula mendaki. Sampai puncak Broga, orang ramai macam pesta. Azam pun sempatlah bergambar. Tapi sebab dia rasa tak puas, dia decide nak lajak ke Gunung Tok Wan. Jarak dalam 6.5 km je.
Ramai orang tak tahu, laluan ke Tok Wan ni sunyi dan kena lalu belakang satu batu besar. Masa masuk je trek hutan Tok Wan, suasana berubah 360 darjah. Sunyi sepi. Azam terpaksa lalu sebelah pokok besar yang penuh dengan kain merah kuning dan kertas mantra Cina. Nampak macam tempat pemujaan nombor ekor. Makanan, buah oren semua ada kat situ. Masa ni Azam dah mula rasa pelik. Dia perasan dia asyik lalu jalan yang sama sampai 3 kali. Mula-mula dia sedapkan hati, mungkin perasaan je. Lepas dia baca ayat kursi dan tenangkan diri, barulah dia jumpa sekumpulan pelajar Chinese yang nak patah balik. Azam potong diorang dan teruskan sampai ke puncak Tok Wan seorang diri. Masalah sebenar bermula bila Azam nak turun balik, jam pukul 11 pagi. Tiba-tiba trek tu rasa panjang gila. Jalan punya jalan tak sampai-sampai. Bekalan air dan coklat dah habis. Azam mula rasa penat yang luar biasa. Penat yang dia tak pernah rasa seumur hidup, walaupun dia Rana Tegar. Tengah jalan sorang-sorang, tiba-tiba dia dengar bunyi dengusan kuat. Grrrr. Bunyi macam harimau, betul-betul dekat telinga. Berderau darah Azam. Air mata jantan dia mengalir sebab terlampau takut. Dia lari lintang pukang sampai balik ke pokok besar tempat pemujaan tadi. Tapi bila dia nak keluar dari pintu hutan Tok Wan tu, dia dikepung. Tiba-tiba sekeliling dia dipenuhi asap hitam tebal. Pokok-pokok kiri kanan nampak macam terbakar dengan api yang marak. Panas dia lain macam. Azam jerit, Allahu Akbar, sekuat hati dan rempuh keluar. Dia selamat sampai semula ke puncak Broga dekat batu besar. Tapi ujian tak habis kat situ. Tiba-tiba angin bertiup kencang gila macam taufan. Bunyi angin berdesing menyakitkan telinga. Azam cuba cari jalan turun ke parkir, tapi dia buntu. Puncak Broga yang sepatutnya lapang dan jelas tu tiba-tiba jadi macam labirin. 15 minit dia pusing-pusing kat tempat sama, tak jumpa jalan turun. Azam terduduk menangis, melutut baca segala surah yang dia ingat. Dia doa minta Allah tunjuk jalan. Tiba-tiba angin berhenti dan jalan turun tu jelas terbentang depan mata dia. Padahal tadi dia pusing situ berkali-kali tak nampak. Sampai je bawah, Azam terus ambil 3 botol air kat gerai anti tu dan minum macam orang ke bulu. Anti tu pelik tengok dia sebab Azam adalah orang terakhir yang turun hari tu. Bila Azam cek hari, nasib baik masih hari Ahad. Dia bersyukur tak kena sorok sampai seminggu macam kes budak hilang tu. Sejak hari tu, Azam taubat takkan jejak kaki ke Bukit Broga lagi. Pengajarannya, geng, janganlah masuk hutan sorang-sorang. Kita tak tahu siapa yang memerhati. Kisah ini terjadi pada tahun 2020. Dialami oleh seorang pekerja kilang di kawasan Pro 2 bernama Hafiz. Malam kejadian, Hafiz kerja shift malam. Tapi pukul 4 pagi, dia minta izin balik awal sebab badan dah rasa seram sejuk nak demam. Sebelum balik, dia sempat lepak hisap rokok sekejap dengan kawan dia, Hakim. Masa ni Hakim dah bagi amaran, Fiz, hati-hati lalu jalan masjid tu. Ramai orang dah kena kacau kat situ. Hafiz masa tu anggap Hakim saja nak menyakat. Dia pun salam kawan dia dan terus gerak ke parkir motor. Perjalanan nak balik ke rumah ambil masa 30 minit je. Jalan waktu tu memang sunyi sepi, cuma ada lori-lori besar yang hantar barang kilang. Hafiz rasa tak sedap hati, tapi bila nampak ada sebuah trailer kat depan, dia rasa lega sikit. Yelah, sekurang-kurangnya ada kawan atas jalan. Tapi bila Hafiz decide nak potong trailer tu, di situlah dia menyesal. Masa motor dia sebelah menyebelah dengan belakang trailer tu, dia terpandang sesuatu. Ada seekor cik Pontianak sedang berdiri tegak di belakang trailer tu sambil pandang tepat ke arah Hafiz. Muka dia tak nampak, tertutup dengan rambut panjang mengurai. Hafiz apa lagi, jantung dah nak gugur. Dia pulas minyak sehabis boleh. Sampai simpang 4, trailer tu jalan terus. Hafiz masuk simpang kiri menuju ke jalan masjid. Dia ingat dia dah selamat sebab dah jauh dari trailer tu. Hafiz mula nyanyi dan baca surah kuat-kuat nak hilangkan takut. Tapi tiba-tiba bulu roma dia meremang balik. Dia rasa macam ada benda sedang mengekor. Motor Hafiz ni tak ada cermin sisi, side mirror. Jadi nak tak nak, dia terpaksa toleh ke kiri.
Alangkah terkejutnya dia, Cik Pontianak yang tadi berdiri atas lori sekarang tengah terbang betul-betul di sebelah kiri motor dia. Benda tu terbang laju, saing-saing dengan kelajuan motor Hafiz sambil pandang depan. Hafiz tawakal, dia pecut sampailah ke kawasan masjid. Bila dia berani toleh semula, alhamdulillah, benda tu dah hilang. Dia teruskan perjalanan balik ke Sungai Choh. Sampai je rumah, dia tak terus masuk. Dia duduk dulu kat luar lama-lama, pastikan benda tu betul-betul tak ikut dia masuk rumah. Itulah kali pertama dan terakhir dia kena kacau kau-kau kat jalan masjid tu. Korang yang kerja area situ, pernah kena tak?